Maaf, maaf. Maaf. Boleh baby ganggu? Boleh baby ganggu? Baby tertanya-tanya ni. Baby terlepas peraduan lagu raya ke? Sebab baby ada sebab baby ada sebab semalam baby ada tengok lagu raya Esimiza tu dengan Jessie C ke apa. Tu lagu raya kapal. Baby tak boleh nak nyanyi. Baby boleh setakat hey. Lagu raya kapal tu. Ada peraduan lagu raya ke? Tahun ni apa melampau sangat semua buat lagu raya ni? Elokkan artis, elokkan influencer. Semua lagu tak sedap tahun ni. Aku jujur lah sepanjang bulan puasa ni kan, aku memang haramkan anak-anak aku buka radio dalam kereta. Aku suruh dengan pasang YouTube je. Bukan sebab apa, penat lah dengan lagu-lagu raya sekarang. Yang menjadi persoalannya, penyanyi-penyanyi dekat Malaysia ni dah mati ke? Sampaikan kejayaan sebagai seorang penyanyi ni digantikan oleh founder-founder bisnes. Semestinya kalau kita bagus buat bisnes, bermakna kita bagus buat semua benda dalam muka bumi ni. Salahnya ada founder-founder bisnes cakap yang menyanyi ni adalah bakat terpendam dia. Kadang-kadang bakat yang terpendam ni elok pendam sampai ke liang lahat. Betul, bila kita banyak duit ni kita boleh beli banyak benda. Tapi nak kena ingat juga, tak semua benda dalam muka bumi ni kita boleh beli. Sebagai contohnya, bakat. Kita bandingkan lagu raya sekarang dengan lagu raya dulu. Jauh beza. Kalau dulu kita ada Dendeng Perantau, Suasana di Hari Raya, lagu Arwah Sudirman Balik Kampung. Orang adalah mood nak beraya. Sekarang ni kalau lagu raya main dekat radio, orang nak beraya pun tak ada mood. Siap cakap lagi, sial lah, balik-balik lagu ni, balik-balik lagu ni. Tak. Sekarang ni semua orang boleh keluarkan lagu raya ke? Tak sedap. Lagunya tak sedap. Suaranya tak sedap. So tak sedap. Hello, saya Graf. Saya saja sekarang ni nak buat konten macam ni. Bukan konten lah sebab saya bukan konten kreator pun, tapi saya penikmat saja. Saya suka tengok drama Melayu, cerita Melayu, movie, layan lagu Melayu juga. Tapi saya tak tahu sekarang ni kenapa lagu raya di korang tak ada satu pun yang best. Bukan yang best. Maksudnya macam tak ada feel dekat saya. Aku tak tahulah aku seorang je ke ataupun korang pun rasa benda yang sama juga. Aku tak tahulah kenapa tahun ni lagu raya tak ada satu pun lagi lagu raya yang boleh orang kata sedap didengar, yang boleh masuk dalam telinga kita. Korang dah ada ke belum lagu raya yang korang boleh ngam tahun ni? Aku rasa tahun lepas banyak yang masterpiece punya lagu. Macam ada Mimi Fly, Nadira dengan Hail kan. Aku rasa macam tahun ni tiba-tiba ada la raya lah, ada gedik-gedik raya lah. Kau dah kenapa kak gedik-gedik raya kak? Kak, raya ni kita nak bermaafan, bersalaman, berkumpul tetangga. Takkanlah kau nak gedik-gedik pula. Apa kena lah gedik dengan raya tu kak? Yang gedik tu kau kak. Astagfirullahalazim. Dengan bulan puasanya yang kau upload video macam tu, yang gelek-gelek. Apa benda ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah siapa-siapa yang nak keluarkan lagu raya tahun ni, tolonglah keluarkan yang sedap-sedap yang boleh buat kita rasa macam semangat nak raya, yang vibe-vibe macam zaman-zaman dulu. Ni tak jumpa lagi ni lagu raya apa yang best ni. Kalau korang ada jumpa lagu raya yang best tahun ni, korang boleh komen, okey? Saya tak tahulah lagu raya mana yang best. So itu je lah yang saya nak bagi tahu hari ni. Selamat berbuka puasa nanti semua. Jaga diri, okey? Bye. Assalamualaikum. Budak-budak si suka ni. Tak-ting-tang salam lebaran. Lebaran. Ting-tang. Ting-tang. Tak-ting-tang. Ting-tang. Tak-ting hari raya. Yeah. Tang. Tak-ting-tang. Ting-tang. Ting-tang. Tak-ting-tang. Ting-tang. Bila dengar lagu tu kan, bila tengok video lagu raya baru nak keluar tu kan, jadi macam nak macam mana tak tahu. Dia rasa macam melugai. Selamat hari raya. Meriah kita bersama keluarga.
Weh, tak boleh. Saya gigit. Saya kalau dengar lagu tu saya menggigit. Gentle. Hari raya nanti mana datang rumah aku beraya, korang buka lagu tu aku menggigit. Memang memang aku menggigit habis tetamu-tetamu yang datang. Tak boleh dengar lagu terlalu Hai. Minta tolong boleh tak KKM ke mana doktor-doktor yang ada ubat bius. Sebelum masuk hari raya pertama awak tolong bius saya, bagi saya tidur. Sebab saya tak nak masuk penjara gigit terlalu mendengar lagu-lagu selamat berhari raya. Mari kita. Kepada penyanyi dan pencipta lagu raya di luar sana, come on. Cepat. Keluarkan lagu. Come on, fikir lagi idea. Cepat publish. Saya nak dengar ni. Saya nak buat top list ni. Top 5 list lagu raya favorite ni. Keluarkan. Bila banyak pilihan baru saya boleh pilih. Jangan buat lagu raya yang ada. Jangan buat lagu raya yang rasa macam nak Ramadan ni panjang lagi. Biarlah Ramadan ni berlalu lambat kalau boleh. Memang betul pun. Memang patut rasa macam tu. Tapi ini kita rasa macam nak lagi extend. Bila dengar lagu raya macam tak bersemangat nak raya. Ada buat lagu raya betul-betul. Nak cari ilham, tenang-tenang. Bagus, saya dah nampak ramai dah upload lagu raya tu. Ada yang boleh lah. Tapi saya nak banyak lagi. Jangan bukan-bukan. Ini nak raya macam sakit hati aku. Cari ilham, tenang. Okay, gambatek. Golak. 3 lagu raya yang paling tak best sekali sepanjang sejarah tanah Melayu, sepanjang sejarah Malaysia. Ni adalah 3 lagu yang paling buruk yang korang wish lagu ni tak wujud dalam dunia ni. So pada artis-artis yang ada lagu raya, harap-harap lagu korang tak ada dalam list ni. Nombor 3 lagu raya yang paling buruk yang boleh bernanah telinga adalah Lala Raya. Ni adalah nyanyian Alif Syukri. Tapi Alif Syukri ni dia businessman, so dia professional. Dia dah biasa take it kecaman, tak ada masalah kan. Hope dia tak kecil hati kan. Tapi lagu ni memang sangat-sangat buruk, apatah lagi dinyanyikan oleh Alif Syukri kan. Tapi okey lah, at least lagu ni nombor 3, bukan nombor 2 ataupun nombor 1 kan. Ni lagi teruk. Nombor 2 lagu raya yang paling buruk sekali boleh bernanah telinga korang dengar adalah Kelepok Raya. Ini adalah nyanyian Alif Syukri. Lagu ni pun kalau korang tengok video klip dia, which is saya tak recommend korang tengok video klip dia, macam orang tak siuman. Dan lagu dia ditambahkan lagi dengan suara penyanyi dia pun memang tak sedap pun. Tapi at least lagu ni jauh lagi okey daripada lagu nombor 1 ni. Dan nombor 1. Tapi sebelum tu follow dulu untuk banyak lagi info pasal general knowledge. Dan nombor 1 lagu raya yang paling buruk untuk didengari dalam sejarah, iaitu Cukacuk Raya.